Pada masa yang sama, working hand in glove dengan izin dengan musuh negara seperti keluarga Kesultanan Kiram yang terang-terang menuntut negeri Sabah sebagai hak keluarga mereka, seolah-olah negeri Sabah ini barang mainan yang boleh dijual beli, ditawar harga, malah dicuri sewenang-wenangnya. Ini bukan barang, ini bukan perkara lama. Seperti kata YB Seputih, ini bukan barang lama, ini bukan perkara lama. Ini perkara yang menjadi kerisauan kepada rakyat Sabah, kerisauan kepada penduduk-penduduk yang terlibat hari ini. Jadi Datuk Yang di-Pertua, oleh kerana beri ruang kepada rakan-rakan yang lain, saya ambil satu sikit pesanan daripada arwah pejuang-pejuang kita. Saya ambil. Wahai isteriku, maafkan abang seandainya abang tersalah cakap mahupun terkasar perbuatan. Jagalah dan didiklah anak-anak kita menjadi orang yang berguna. Satu lagi Datuk Yang Pertua. Oh Malaysiaku, maafkan aku andainya aku gugur di medan perang. Demi Allah, aku telah berusaha sedaya upaya. Itulah ungkapan-ungkapan terakhir pejuang-pejuang kita. Datuk Yang Pertua, saya mohon menyokong.